Nabi kita SAW dan Nabi-Nabi lain semua faham. Siapa-siapa yang nak berjaya, wahyu inilah satu-satunya ukuran kejayaan. Jadi yang ditolak oleh masyarakat bukan Nabi. Nabi menjadi mangsa penolakan demi kerana wahyu yang disampaikan oleh beliau. Kalau Nabi tak menyampaikan wahyu, tetap akan digelar Al-Amin. Sebab perangai baik, contoh kata, keturunannya sudah cukup dikenali. Tapi bila Nabi mula membaca wahyu, nama gila, Majnun semua tu lahir selepas pada itu. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu kepada kita melalui ayat-ayatnya, mereka tidak memarahi dan membencimu, wahai Muhammad. Dia hanya membenci wahyu yang aku turunkan supaya kamu sampaikan. Maknanya dia nak berperang dengan wahyu aku. Cuma kamu menjadi mangsa kebencian kerana wahyu yang dibenci itu dibaca olehmu. Jadi wahyu itulah yang Allah Ta'ala kekalkan hingga hari ini. Supaya hamba-hambanya perjuangkannya wahyu ini untuk diri sendiri. Asalnya wahyu ini untuk diri sendiri. Cuma cara dan peraturan yang wahyu ni, dia tak boleh baca seorang-seorang. Dia kena ditabligh. Seperti Nabi. Jadi kalaulah hanya baca seorang-seorang, amal seorang-seorang, tak ada susah apa pun Nabi kita SAW. Jadi oleh kerana tanggungjawab bagi orang yang dapat wahyu, wajib ditablighkan. Itulah kesengsaraan, pengorbanan dan perjuangan akan dapat dibuktikan oleh seseorang. Jadi wahyu sendiri yang merupakan ilmu, dengan sebabnya lah manusia akan menderita kalau orang tu orang baik. Dengan sebab wahyu lah Nabi menderita. Nabi kalau tak ada wahyu, Nabi akan digelar Al-Amin sampai mati. Tak ada siapa nak marah pada Nabi. Demi kerana wahyu lah dia dilawan, ditentang, dituduh, di berbagai-bagai. Sehingga kehidupan Nabi dihimpit sehingga Nabi berhijrah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu, itulah cara wahyu akan dihayati oleh seseorang. Allah Ta'ala bagi kepadanya wahyu dan Allah akan bagi kepadanya kefahaman, Allah akan bagi kepadanya semangat, Allah akan bagi kepadanya keteguhan, sehingga demi kerana wahyu, dia sanggup dikatakan apa saja. Dia sanggup. Dia sanggup. Dan dalam isi kandungan wahyu, yang paling penting adalah ketauhidan. Allah yang Maha Esa, Tuhan sendiri. Kitab Allah diturunkan supaya hamba Allah kenal Allah, kenal atas makna tauhid. Perkara kedua adalah peraturan. Dalam wahyu itu perkara kedua, setelah seseorang itu kenal Tuhan, dia kena tahu peraturan Tuhan. Selama mana dia hidup dalam dunia, dia kena ikut peraturan. Satunya ikut peraturan, panggil ikut wahyu. Satu lagi tak ikut peraturan, ikut nafsu. Keinginan masing-masing. Nama apa pun yang diterjemahkan apabila bukan wahyu, namanya nafsu. Dalam Quran sebut ahwa. Keinginan-keinginan manusia yang bertentangan dengan wahyu. Yakni tidak ikut peraturan. Jadi wahyu dalamnya manusia akan kenal Allah sebagai Tuhan Maha Esa. Manusia akan tahu peraturan Allah. Dan dalam wahyu adalah penjelasan berita hakikat sebenar kehidupan selepas manusia mati. Perkara yang manusia akan pergi ke sana. Selama mana tak pergi, dia tak boleh tengok. Dia tak akan nampak. Jadi segala-gala berita akhiratnya hanya berita. Jadi berita tu semua namanya wahyu. Berita yang Allah Ta'ala turunkan untuk memberitahu tentang selepas mati. Jadi tajuk akhirat ini wahyu satu-satunya yang Allah turunkan untuk memberi penjelasan kepada hamba. Kalau hamba tidak ada hubungan baik dengan wahyu, akhirat gelap. Akhirat tidak ada. Sebab akal manusia berkumpullah segala-gala otak manusia yang cerdik, nak fikir tentang akhirat tak nampak. Sebab belum pergi. Semua hanya berita dan khabar sahaja yang diturunkan oleh Tuhan. Jadi tiga perkara inilah. Tentang Allah Ta'ala yang Maha Esa, tentang peraturan Allah Ta'ala. Yang ketiga tentang kehidupan selepas pada mati.